Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Hari ni saya datang nak racun sikit lah. Kan? Sikit je. Sebab saya ada rumput yang saya dah potong 2 minggu lepas. Apa tu nampak dia macam nak naik balik apa semua tu. Itu saya target untuk racun lah. Yang mana yang saya baru potong hujung minggu lepas awal minggu ni. Tu saya tak racun lagi lah. Kan? Tempat-tempat dia contoh macam mana macam ni lah. Ini. Yang sebelah sini. Ni memang yang dah siap dalam awal minggu lepas kot, ataupun hujung minggu lagi tu. Ini baru awal minggu ni. Kita biar dulu lah, kan, biar dia naik panjang macam ni kan, hijau. Masa tu baru bila kita sembuh racun dia meresap lah, kan. Kalau tak ada function kita sembuh, kan. Macam ni, cantik lah kita sembuh. Jadinya itulah, kan. Itu yang kadang-kadang rasa macam nak beli mesin tolak juga tu. Sebab bila pakai mesin tolak kan, macam kebun abah tu, dia sekali dia mesin dia hancur, kan. Itu yang kan geram dia tengok nak beli kan mesin ni kan. Kalau mesin galah ni dia sisa dia panjang-panjang kan, siap boleh jadi tutup bumi lagi. Jadi kena tunggu rumput hijau tumbuh kan. Bila dah nampak dia tumbuh, lepas tu baru kita sembuh. Kalau pucuk tu masih bawah sisa yang kita mesin tu, sembuh racun atas tu tak ada apa-apa lah. Sebab tu saya racun kemudian, kan. Cara ni lebih berkesan lah, kan, pada saya lah, kan. Saya rasa macam tu lah. Sebab kalau saya potong, esok lusa saya datang sembuh racun, dalam seminggu dua lepas tu naik balik. Buat apa? Racun yang saya akan guna racun ni lah, racun Basta. Tapi tak apalah, yang racun ni saya tak nak cerita panjang, kan. Sebabnya cerita racun ni, lepas saya racun, minggu depan saya racun lagi. Ikut fasa yang saya siap besi rumput, kan. Yang saya nak cerita dalam video ni, saya pakas pokok cempedak nanti. Yang besar tu, kan. Nampak dia mabuk daun. Yang kecil ni memang arwah dah, kan. Habis daun-daun dia gugur. Tak tahulah sama ada dia, yalah, sebab itu hari saya sumbu cuka kayu, kan. Saya tak cairkan pun ikut dia punya, yalah, sebab dia anak pokok, anak tunas baru naik kan. Jadi saya tak cairkan pun, kan. Makin lama tengok dia makin ni, saya pasang botol bagi air pun tengok jalan juga. Sebab sama ada cuka pH tanah berubah ataupun panas terik sangat, kan. Sebab memang saya tak sungkup dia dengan teduhan pun, tak pasang net, kan. Rasanya antara dua sebab tu lah. Sama ada matahari terlampau terik, kan, ataupun pH tanah berubah sebab saya bagi cuka kayu hari tu. Untuk pokok cempedak yang kecil tu tak apa, sebab memang masa dia mati tu hari pun dah berhajat nak tanam pokok lain. Tiba-tiba dia keluar tunas. Kalau kata dah ada rezeki, ada tunas baru naik pokok cempedak kampung pun tak kisahlah, kan. Tapi tengok-tengok tak lama juga dia. Tak apalah, kan. Sebab memang kita boleh tanam lah cempedak apa yang kita nak, kan. Tapi mungkin cempedak kampung lah, kan. Sebab kita nak cari cempedak yang sedap buat cucur goreng, kan, cempedak goreng. Alhamdulillah dah siap dah. Saya sembuh lorong-lorong yang saya dah mesin 2 minggu lepas ataupun minggu lepas. Pancuhan dia lebih kurang 120 ke 140 ml racun glufosinate, kan, 13.5%. Samalah canvas 15 ke Basta 15 ke 13.5%. Dengan ni lah tong 18 liter air. Jadi kejap lagi saya nak pergi buat pangkasan sikit lah pokok cempedak dengan pokok durian. Sebab tadi saya tengok dekat pokok durian tu ada pokok tu yang memang kena pangkas. Okey, ni pokok cempedak yang besar tu. Yang besar lah kat kebun saya ni. Satu-satunya pokok cempedak yang tinggal. Okey, yang ni saya tak cadang lah nak pangkas banyak sangat. Tapi saya nak tinggikan sikit daun dia. Sebab saya ada cadangan nak beli kursi batu tak bawah ni, kan. Jadi macam kalau saya bekerja sampai pukul 2-3 petang tu,
kan, nak berehat sekejap sebelum balik, adalah tempat berehat yang teduh kan. Jadi inilah, masuk potong lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tak lepas ni. Ini bukan pakai gunting dah ni, bukan dia. Nampak gayanya macam kena buat keluar chainsaw ni. Okey, kita sambung semula. Bismillahirrahmanirrahim. Dah terkapit. Tak cantik tak apa, nanti kita trim lah. Setengah air ni pun sama lah, buang lah. Bukan apa, tak apa nak pakai parang tu lah, sebab kita tak boleh nak control power kan. Halus-halus macam ni tak apa. Kalau dah besar kan, potong benda lain je buat kan. Saya pun main pangkas je. Orang kata tuna-tuna air ni, tak tahulah daripada tuna air tu ni nak jadi tangkai bunga ke apa ke, tak tahulah. Sebab rasa macam tak pun. Kalau kita biar pun lalas sekali dia jadi tunas air lah kan. Biasanya macam tu lah kan. Dia macam keberatan lagi nak keluar bunga kan. Biar tengok-tengok yang keluar banyak daun, tak keluar bunga pun. Sekarang pun bukan musim cempedak kan. Jadi itulah, buang je lah. Jadi inilah dia rupa pokok cempedak yang baru. Masih teduh lagi di bawah tu kan. Bolehlah letak meja batu kursi. Okey, inilah pokok dia yang saya cakap saya nak kena pangkas sikit tu kan. Jadi memang dia nampak macam berimbun lagi. Kita tak tahu yang mana satu dahan lawan tokek ke apa benda ke, dahan utama ke apa ke, tapi dah nampak dah ni kan, dah boleh nampak dah. Nak tengok dia macam mana. Yang utama dia kat sini, tapi yang ni tinggi lagi. Kita tengok yang tinggi ni, kita cari. Memang batang dia ni pun ni kan. Ni yang tinggi tu, dia ni, dia ada potensi tu nak melawan tokek tu. Jadi macam mana kita nak buat? Kita nak buang semua ke? Kalau macam ni tak payah buang semua lah. Apa yang kita buat, kita boleh simpan yang ni, yang bawah ni kan. Yang atas lebih tu kita buang lah kan. So kalau kita simpan yang ni, dia pergi ke mana? Di sini. Ataupun kalau kita nak simpan tinggi lagi pun boleh, kat sini ke. Tapi perlu tak? Tak perlulah. Simpan bawah tu pun okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu pun nampak ada yang macam nak lawan tokek, tapi tak apa lah, biar dulu. Sebab batang dia kecil. Mungkin yang ni tadi sebab dia bersaing dengan ni,
Yang ni terbantut. Tapi bila yang ni dah tak ada, yang ni dia akan shoot balik lah ke tengah. Ke tengah pula. Dia akan shoot balik lah ke atas. Kita selesaikan dulu masalah dia satu-satu. Itu je lah. Sebab tak nak buat pangkasan mana lagi pun. Biar dulu. Macam yang tinggi ni. Nanti kalau dia lawan tokek juga. Yang ni. Nanti kita mungkin potong parah ni lah. Nak potong sekarang pun boleh. Nak biar dulu pun boleh. Biar dulu lah. Sebab kalau kita nak potong pun boleh. Potong terus pun boleh. Sebab yang ni ada dekat-dekat. Kan. Tak rugi sangat lah kalau buang terus pun. Buang terus lah semua. Bismillah. Macam ni dia, orang kata potensi untuk yang tengah ni naik kan, lagi tinggi lah kan. Jadi itu je lah cerita kebun kan. Lepas ni saya tak tahu apa cerita lagi kan. Sebabnya saya akan kembali kepada rutin mesin rumput dengan racun rumput kan. Sambil-sambil tu mungkin ada benda baru lah saya nak buat kan. Mungkin saya nak tabur baja butiran pula. Sebab sekarang ni ada hujan. Walaupun panas melampau kan, macam sekarang ni panas melampau. Tapi itulah, selagi ada hujan, baja tabur tu kita boleh pakai lah kan. Ni kesan-kesan kapur pun dah tak nampak dah. Sebab memang ada hujan. Jadi apa lagi lah. Tapi itulah, saya akan tumpukan kepada kerja kebun lah. Sebab kita punya umur pun dah makin meningkat kan. Kita punya stamina dan fitness pun dah rasa macam tahun lepas aku boleh buat lebih lagi. Tahun ni dah macam kurang sikit. Jadi itulah kan. Itulah untuk kebun ni. Jadinya sebelum nak mengakhiri video kan, kalau perasan dalam sehari dua ni ada orang lah kan, nak kata viral sangat tak viral lah, tapi saja orang buat isu sensasi yang Johan Ghazali kan. Dia kata dia tak suka dengan orang gemuk. Bagi dia orang gemuk ni adalah pemalas kan. Orang gemuk ni tak boleh diharap. Orang gemuk ni tak ada disiplin kan. Sebab apa? Sebab dia pergi satu pertandingan dekat Jepun tu, dia tengok orang Jepun ni tak susah nak cari orang yang gemuk kan, berbanding dengan kita kat Malaysia. Jadi terpulang lah. Yang nak setuju dengan Johan Ghazali tu setuju lah kan. Yang tak setuju tu pun dia ada pendapat dia masing-masing kan. Macam saya berada pada hakikat. Hakikat dia apa? Hakikat dia Johan Ghazali dia pergi ke Jepun, dia tengok orang kat sana kurus-kurus, tak ada orang gemuk macam kat Malaysia. Sebab orang kat Malaysia ni lebih kepada orang macam dekat Samoa, sama dekat Hawaii, sama dengan dekat Vanuatu, Tonga kan. Dia tersilap tengok tempat kan. Sebab genetically dia orang dengan kita lain kan. Orang Jepun tu dia tak perlu, macam mana dia tak perlu nak exercise melampau-lampau untuk dia capai satu tahap fitness tu. Even Jojo sendiri pun dia bukannya orang Melayu yang, sebab Melayu ni kita kena faham, ada Melayu yang Deutro, ada Melayu yang Proto. Yang Proto ni memang macam Melayu Semang apa semua tu lah, yang nampak macam orang kata Afrika ada tu lagi kan. Yang Melayu Deutro ni kan, dia ada macam-macam cabang. Ada yang datang daripada Austronesia, Polynesia, ada yang datang daripada apa ni nak kata Yellow River ke apa benda ke kan. Sebenarnya Austronesia tu pun datang daripada Yellow River juga. Tapi orang kata ya, macam Johan Ghazali tu, dia kalau dia mengaku dia Siam ke Vietnam ke Nepal ke apa ke, memang lulus. Sebab rupa dia macam tu kan. Tapi orang yang Melayu yang susah nak kurus ni kan, yang badan memang default besar ni, dia bukan genetik yang sama dengan Johan Ghazali tu.
dia genetik macam orang dekat Hawaii, orang dekat Tonga, Vanuatu, Maui, kan, Samoa, kan. Kita orang genetik yang macam tu, badan default lebar apa semua, kan. Yang mana ciri-ciri tu diwarisi daripada manusia purba, kan, purba yang nama dia Denisovans, kan. Dia datang dekat Asia Tengah, yang mana genetik yang sama tu juga dikongsi oleh orang Mongolia, kan. Sebab tu orang Mongolia ni, kalau dalam cerita-cerita kungfu Cina ni, yang orang kata invader daripada Mongol ni, dengan tengkuk pendek, badan lebar, ketul-ketul apa semua, kan, berbanding dengan orang Cina yang kurus-kurus, kan, datang daripada gunung Wudang lah apa semua tu, kan. Kalau Mongolia lain dia punya badan dia, kan. Sebab that is genetic, kan. So itulah. Sebenarnya kurus tak kurus tu dia adalah orang kata sampingan je. Yang penting adalah kita menjaga kesihatan. Sebab genetically we are different, kan. Untuk orang yang muka boleh mengaku muka Indochina ni, muka Vietnam ni, muka Siam ni, muka Nepal ni, muka Kemboja, muka Rohingya ni, kan. Itu kalau you nak claim you nak kurus ke apa ke, terpulang lah, kan. Tapi ada Melayu, satu cabang Melayu lagi, yang mana dia punya rupa dia ni macam rupa orang Polinesia, kan. Yang mana dia orang ni kalau kurus pun susah nak ada six pack, kan. Sebab saya sebagai seorang bekas tentera, memang saya pernah kurus dan memang tak ada six pack. Ada line tengah je dekat perut tu, tak ada six pack, kan. Lepas tu babat tepi kat pinggang ni besar. Memang genetically kita macam tu, kan. Tengok The Rock pun tak ada six pack, kan. Tapi dia buat alasan, dia konon-kononnya dia operate hernia lah apa semua, kan. Tapi kalau dia tak buat alasan tu pun orang tahu, kan. Polynesian people macam J Uso Brothers apa semua tu, kan. Memang tak ada sangat six pack. You can be fit, tapi tak payah nak letak image orang yang badan ketul-ketul, kurus kering apa semua tu. Sebab genetically your body is not that type. Kita ada genetik yang menghalang benda tu, kan. Yang menghalang kita ada six pack adalah WARS2, kan. Dia mengawal kita punya metabolisme. Dia menentukan macam mana badan kita menyimpan visceral fat, kan. Satu lagi TBX15 adalah kita punya rangka, kan. So ciri-ciri orang yang ada TBX15 ni adalah inilah, tulang kening ni kasar macam rangka Homo longi. Homo longi itu adalah Denisovans, kan. Tulang pipi tinggi. So genetically we are different, kan. So your ideal body type might not sama dengan orang yang ada masalah genetik, yang mewarisi WARS2 ni dengan TBX15 ni daripada Denisovans, kan. We are more closer to the Mongolia daripada segi body type, kan. Orang Mongolia susah nak ada six pack. That is how the orang Polynesia is, kan. So apa lagi lah nak cerita. Tapi ini bukan alasan untuk kita tak bersenam, kan. Ini adalah alasan untuk kita lebih kuat bersenam. Sebab kecenderungan badan kita ni adalah untuk menyimpan lemak, kan. Tapi untuk dapat badan yang orang kata macam Hugh Jackman, yang macam Wolverine apa semua tu, itu tak lah, kan. Sebab you muka macam Polynesia, kan, muka macam Mongolia, you can relax dululah, because genetik tu mungkin aktif, kan. Pada you dia adalah yang orang kata yang dominan ke something lah, kan. Sebab apa? Sebab it is genetic, kan. Genetik ni ada kadang-kadang dia dominan, ada recessive, and then bila dia berjumpa dengan yang it is orang kata macam luck pun ada juga. That's why kata kena pergi sekolah, kan. Nak faham pasal genetik ni, kan.
Dan saya tak perlu nak lanjutkan cerita dengan video-video yang saya dah buat dululah, yang mana saya dah sorokkan daripada YouTube. Sebab dia memang, kalau benda tu betul, you can see the pattern all over. Dia berlaku ulang. So benda tu betul. Ada banyak jenis manusia, kan? Sudah lah tu, malas nak cerita lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.